Macam mana seorang yang freelancer pun hari ini boleh menyimpan emas, tuan-tuan. Dan apa pentingnya sebenarnya seorang yang freelancer ni pun kena menyimpan emas ni, tuan-tuan. Sebenarnya, tuan-tuan, banyak faedah yang menarik kalau seorang yang freelancer ni pun menyimpan emas, tuan-tuan. Saya akan tunjuk dalam video ni kenapa emas boleh menjadi satu item yang penting untuk freelancer, tuan-tuan. Contohnya, tuan-tuan, ini Encik Abu, seorang freelancer. Freelancer ni, tuan-tuan, kita kategorikan sebagai mereka yang tak ada income tetap. Tiada income tetap. Boleh jadi satu bulan income mereka menggunung. Boleh jadi satu bulan income mereka menjadi menurun. Kadang mungkin cancel mereka punya appointment, mungkin customer bayar lambat dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi macam mana emas ni boleh mempengaruhi mereka? Cara ni, tuan-tuan, apabila mereka menyimpan dalam bentuk emas 999, tuan-tuan. Andai kata mereka simpan dalam bentuk emas 99, ada sahaja berlaku, kita kata emergency, berlaku suatu perkara yang tidak diingini, mungkin tiba-tiba satu dia punya bisnes ni tiba-tiba dah jadi down sangat, tak ada permintaan dan sebagainya, emas ni boleh jadi benteng terakhir sebelum daripada dia mencari satu income yang lebih tetap, tuan-tuan. Sebab tu kalau freelancer dia susah sangat nak simpan duit, yang mana kalau dia tak ada tabungan ni menjadi susah untuk dia, tuan-tuan. Dia alih, tuan-tuan, simpan dalam bentuk apa? Simpan dalam bentuk emas, tuan-tuan. Ini lebih lagi kita kata menyelesaikan banyak masalah yang kita kata mungkin berlaku untuk tempoh akan datang, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, freelancer pun patut simpan emas, tuan-tuan, sebagai kita kata tabungan emergency untuk tempoh akan datang.